Nak makan ada 4 jenis manusia, kata Imam Ghazali. Yang pertama, semua sumber hartanya halal, boleh makan. Yang kedua, ada banyak harta yang halal, sikit harta yang haram. Contoh, dia kerja cikgu sekolah kebahasaan, tapi nak hari-hari kami main nombor ekor, maka hukumnya boleh makan lagi, kerana banyak harta yang halal. Yang ketiga, hartanya haram, tak boleh makan. Yang keempat, boleh jadi harta halal, boleh jadi harta haram, tak pasti, maka boleh makan, sangka baik. Kalau pengedar dah ada, harta dah ada, jangan makan. Dah masuk jadi dalam tubuh, tak terima amal ibadat. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ma fi jawfihi haram. Tidak akan diterima sembahyang kamu barang yang ada dalam perutnya itu haram. Dalam dunia tak terima amal ibadat, akhirat Nabi pula kata, kullu lamin nabata min suhtin fannaru aula bi. Tiap-tiap tubuh yang ada masuk harta haram layak masuk dalam api neraka.